akhir zaman ni, kalau laki tengok perempuan, lepas tu laki-laki ni pakat duk seronok, yang tu jijik. Tapi kalau perempuan tengok laki-laki, dia melompat-lompat tepuk tangan, yang tu tak apa, penghormatan kepada lelaki tu. Kalau dalam konsert, orang laki-laki main, artis laki main duduk di depan, hak perempuan ni melompat-lompat sebut nak kahwin dengan hang, sebut apa semua ni, pakat menjerit. Yang tu tak apa, yang tu laki tu boleh seronok, boleh berbangga. Zaman hari ni lah, zaman kita. Sedangkan kedua-duanya dilarang keras oleh agama Islam untuk tak jadi isteri yang nusyuz. Satu orang yang bergelar isteri hendaklah menjaga aurat dan tubuh badannya daripada dilihat oleh lelaki lain, dan hendaklah menjaga matanya daripada melihat lelaki lain. Satu hari Nabi pergi Fatimah, Nabi peluk Sayyidatuna Fatimah. Nabi kata, wahai Fatimah, ayyu syai'in khairun lil mar'ah, benda apa yang paling besar dalam peraturan seorang perempuan? Jawab Fatimah, alla tara rajulan wala yaraha rajulun, iaitu dia tidak melihat lelaki lain dan dia tidak membiarkan lelaki lain melihat dia. Nabi pun peluk Sayyidatina Fatimah. Nabi kata, zurriyatan ba'duha min ba'd. Nabi kata, sungguh hang ni anak daging, darah daging. Sebab apa? Sebab Fatimah jawab tu betul. Hari ni isteri menjadi nusyuz kerana menguploadkan gambar-gambarnya. Dalam akaun Twitter dia ada gambar, dalam akaun Facebook dia ada gambar, dalam Instagram dia ada gambar, dan kesemua gambar itu bukanlah yang menutup aurat dengan sempurna. Tuan-tuan keluar hari ni, esok tuan-tuan jumpa 100 orang perempuan, kira 1, 2, 3, 4 berapa yang tutup aurat dengan sempurna. Betapa setiap hari apabila melihat kepada wanita, terutamanya yang bergelar isteri, yang pemakaian itu membuatkan suami mereka bergelar dayus, dan dengan pemakaian itu menyebabkan mereka digelar nusyuz, yang tidak bau wangi-wangian.